Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pada hari ini kita sudah mengadakan mesyuarat bersama antara KBS dengan esko kerajaan negeri dan ataupun menteri-menteri daripada Sabah dan Sarawak yang berkaitan dengan belia dan sukan. Mesyuarat ini adalah mesyuarat regular di mana pada hari ini kita bincangkan beberapa perkara termasuk makluman tentang perkembangan ataupun progress report kepada agenda-agenda ataupun program-program yang sepatutnya sudah ataupun sedang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. Ini termasuk kami maklumkan tentang progress mengenai pelaksanaan Parlimen Belia, di mana kita akan mengadakan mock ataupun trial run kepada Parlimen Belia kita pada 11 hari bulan ini sebelum pelaksanaan yang sepenuhnya pada akhir tahun ini nanti. Kita juga maklumkan tentang cadangan kertas dasar belia negara yang baru untuk menggantikan dasar yang lama. Misalnya antara lainnya ialah untuk membuat adjustment kepada takrifan belia, di mana usia belia kalau sebelum ini ialah sehingga umur 15 hingga 40 tahun, tetapi kita nak sesuaikan kepada usia yang lebih dianggap bersama dengan masyarakat antarabangsa, di mana kali ini kita akan turunkan umur belia sehingga 15 hingga 30 tahun, iaitu sama dengan Commonwealth Youth dan juga beberapa negara jiran dan sebagainya. Kita juga tadi memaklumkan tentang persiapan akhir mengenai himpunan jutaan belia dan juga sambutan Hari Belia yang akan diadakan di semua negeri-negeri, dan insya-Allah pada kali ini sambutan belia kali ini akan jadi lebih meriah lagi kerana tidak ada prinsip dan falsafahnya. Kita rasakan tidak ada negara dalam dunia di mana ibu kota pentadbirannya diserahkan pada belia untuk menjalankan pelbagai aktiviti, menunjukkan kreativiti, menunjukkan tenaga mereka dalam masa beberapa hari, sebagaimana yang dirancangkan di sini daripada 23 hingga 27 hari bulan Mei, itu bulan ini yang akan datang. Dan masanya ada 16 hari lagi untuk kita melihat satu karnival yang kita harapkan akan dapat dicatatkan sebagai top 10 carnival in the world, ataupun carnival antara 10 yang terbesar dalam dunia. Itu sasaran kita dalam sambutan Hari Belia nanti. 11 hari bulan ini ialah try run, di mana kita lantik. Kita lantik. Ini try run, maknanya kita hanya nak melihat dari segi formnya saja. Sekiranya sebab Parlimen Belia ni kita nak ikut dari segi strukturnya sama dengan Parlimen sebenar. Kalau di sana ada 222 orang kursi ataupun 22 ahli, kita ada 222 ahli. Cuma pada kali ini lantikannya berdasarkan pada nama-nama yang dicadangkan oleh seperti Persatuan Belia, Majlis Belia, IPT dan sebagainya. Kita tak perlu terlalu serius di peringkat ini. Tetapi bila sampai di peringkat yang sebenarnya, kita akan adakan satu pilihan raya yang dibuat secara online. Pilihan raya secara online. Kita sedang membina satu sistem di mana siapa yang nak bertanding, dia menggunakan IC dia, kerana IC dia akan memberitahu umur dia. Sekiranya umur dia dalam tempoh tak sampai 30 tu, bukan saja dia layak mengundi, tapi dia layak bertanding. Kawasan dia ialah sebagaimana alamat dalam IC dia. Jadi kalau alamat dia Titi Wangsa, dia boleh menawarkan diri untuk bertanding walaupun dia duduk di mana-mana. Dia duduk dia belajar di England ke, dia belajar di mana pun, ataupun dia mengundi, dia boleh mengundi daripada Australia ke, daripada Jepun ke dan sebagainya, kerana dia adalah rakyat Malaysia, berada dalam kategori belia, usianya Parlimen juga antara 15 hingga 30 tahun, dan mereka berhak untuk menjadi pemilih. Jadi ini juga merupakan satu proses yang perlu kita perhalusi, supaya tidak timbul
masalah dari segi teknikal dan sebagainya. Dan yang ketiganya ialah apakah perkara yang akan dibincangkan. Sebab itu yang kita nak buat mock ni, ataupun parlimen, bukan main-main, bukan olok-olok, tetapi percubaan, parlimen percubaan ni, supaya mereka faham, iaitu dia bukan duduk situ nak beritahu kawasan saya nak berapa lagi dewan, kawasan saya nak berapa futsal, kawasan saya nakkan ini. Tetapi parlimen ialah untuk membuat rang undang-undang, untuk membuat undang-undang. Jadi merekanya akan dipecahkan kepada beberapa komiti ataupun jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini akan terdiri pada jawatan kuasa, misalnya jawatan kuasa sosioekonomi, jawatan kuasa mengenai alam sekitar dan tenaga hijau misalnya, jawatan kuasa mengenai dasar luar, jawatan kuasa mengenai pelajaran. Ini dia akan dipecah-pecahkan jawatan kuasa ini. Daripada jawatan kuasa inilah mereka akan mengusulkan apakah rang undang-undang yang akan dicadangkan oleh parlimen belia kepada kerajaan, yang berkaitan dengan pelajaran, berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan soal sosioekonomi dan sebagainya. Jadi bukan dia nak cakap, saya wakil daripada kampung sekian-sekian, saya nakkan kampung saya ada 10 lagi padang futsal apa. Itu kita ada forum yang berbeza. Jadi ini juga perkara yang perlu dibuat penyesuaian fikiran di kalangan anggota parlimen belia. Mereka tahu bahawa ini adalah merupakan satu forum untuk mereka mengemukakan perkara-perkara yang berkaitan dengan proses membuat undang-undang. Bukannya untuk mereka hanya bercakap apa yang mereka nak berdasarkan pada kepentingan tempat dan sebagainya. Jadi ini juga perlukan satu conditioning, proses yang kita lakukan melalui parlimen belia percubaan yang akan diadakan pada 11 hari bulan. Sebenarnya 40 dipanggil belia itu terlalu tua. Ramai orang ketawa lah kalau belia Malaysia ni tengok 40 belia lagi misalnya. Kalau United Nations dia meletakkan antara 15 hingga 24. Mana 24 tahun sampai 24 tahun 12 bulan tu, 11 bulan 30 hari tu boleh lagi. Masuk 25 dia panggil young adult. Young adult maknanya dia tidak lagi belia lagi. Tapi 40 nak turun kepada 25 terus agak terlalu drastik. Jadi kita akan turun 30. Masih ada rasionalnya kenapa 30. Dan yang lebih penting sekali, kita mengharapkan proses untuk mengawalkan waktu belia itu ialah proses untuk mematangkan masyarakat kita lebih awal. Misalnya kalau di sini 40 tahun tu dia masih nak jadi baru peringkat, kalau partinya nak peringkat jadi ketua pemuda. Ataupun nak jadi pemimpin Persatuan Belia. Tapi United Kingdom 40 tahun tu nak jadi Perdana Menteri dah. Sebab David Cameron yang baru datang baru ni 45 tahun jadi Perdana Menteri. Nak lawan dia sekarang ni jadi shadow Prime Minister dia, Ed Miliband, umur 40 tahun. Barack Obama menjadi Presiden Amerika umur 47 tahun. McDavid bekas Presiden Russia umur 45 tahun. Dia orang 45 tahun, 40 tahun jadi Presiden negara dah. Kita 40 tahun baru nak jadi pegang persatuan 4B ke MIC bergaduh di peringkat itu. Sebab bila kalau dia menganggap itu proses nak belajar pada peringkat awal. Dia dah tahu tentang membuat, sebab di United Kingdom misalnya parlimen belia mereka 11 hingga 18 tahun. Parlimen belia 11 hingga 18 tahun. Maknanya 18 tahun dia gerti nak buat bil, membuat rang undang-undang. Dia masuk 25 tahun dia dah jadi yang Labour ke yang konservatif ke apa sebagainya. Dan sampai umur 40 tahun dia dah bercakap jadi Perdana Menteri. Jadi kita juga mengharapkan satu masa nanti proses mempercepatkan kematangan rakyat kita akan lebih dipercepatkan melalui pengubahsuaian usia belia ini.